Faham tak? So jangan, saya tak nak sekolah ini bila bulan Ramadan saja ramai yang tidak hadir ke sekolah. Jadi kita cuba menghayati ataupun kita cuba sama-sama mengikuti segala program yang dirancang oleh pihak Panitia Agama Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Umairah Wafika binti Ahmad Jais, wartawan TV PSS anda. Hari ini saya akan membuat liputan tentang Majlis Pelancaran Ihya Ramadan 2026. Anda sudah bersedia? Jom ikut saya. Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya. Di kesempatan ini juga saya ingin mengingatkan, kita akan cuti panjang ni selama seminggu, betul kan? Selama seminggu. Jadi saya mengharapkan anda semua jaga keselamatan. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Marhaban ya Ramadan. Alhamdulillah, program kita telah selesai pada hari ini. InsyaAllah kita akan berjumpa lagi pada program seterusnya. Terima kasih. Ya Ramadan, Ramadan tiba semua bahagia, tua dan muda bersuka cita. Bulan ampunan, bulan yang berkah, bulan terbebas api neraka. Andaikan saja Ramadan semua, bulan yang tiba, bulan yang ada. Karena besarnya setiap pahala yang dijanjikan kepada kita.